为了迎接2025年维赛节的到来，在4月13日星期日，位于居港市 Inspektur Marzuki 街道的 Dharma Kirti寺举办了托钵仪式。2025年4月13日星期日清晨，居港市 Dharma Kirti 寺左边气氛庄严而热烈，15位法师正在举行佛教传统的托钵仪式，吸引了大量信徒参与。这项仪式是维赛节系列庆典的一部分。维赛节是全球佛教徒的重要节日，即将到来。托钵是佛教的一项古老传统，法师持主行者以寺院作为接受信徒布施的食物、饮品及其他形式的供养。托钵仪式筹委会主席罗尼表示，这项传统不仅是对佛陀亲身实践的法行的传承，更是对佛教文化的保护与弘扬。本次托钵仪式的路线围绕 Dharma Kirti 寺展开。罗尼还补充说，这次所收集的供养物资不仅用于法师日常所需，也将部分捐助给当地的孤儿院，以发挥更广泛的社会关怀作用。在罗尼看来，这一传统具有深厚的精神和历史价值。menjalankan acara itu Pindapata, di mana itu para umat itu mendanakan 4 kebutuhan biku gitu, makanan, minuman, sandang pangan dan sebagainya. Itu yang dimana nanti beberapa dana yang kita terima itu nanti untuk kebutuhan biku sangga, dan juga beberapa juga nanti kita akan danakan untuk ke panti asuhan dan juga teman-teman yang membutuhkan. Gitu. Kegiatan setiap tahun ya, ada perbedaan nggak dari tahun sebelumnya? Kalau perbedaan yang pasti kelihatan itu semakin tahun ke depan dan sebagainya semakin ramai sih, dan sampai sekarang juga tadi ramai banget sih memang, sampai memang rute yang biasa kami pakai itu nggak bisa dipakai lagi sebenarnya, jadi sudah 2 lapis dan dempet-dempet umat. 托钵仪式不仅是法师与信徒之间的交流桥梁，更在临近维赛节之际凝聚了社会的维情与善念，传递给处共修共善的正能量。Lutfi Baltivi